tuntutan daripada Sekretariat Tangkap Azam Baki itu konsisten. Satunya ialah penubuhan Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat bukan sahaja mengenai Tan Sri Azam Baki tetapi mengenai corporate mafia, supaya we get to the bottom of everything dan kita boleh merungkai dakwaan-dakwaan bahawa SPRM ini is under the influence of certain business group. Itu tidak berubah. Yang kedua ialah menuntut supaya Tan Sri Azam Baki disiasat mengenai dakwaan pemilikan saham dia. Dia telah disiasat tetapi sehingga kini kita nampak ada masalah kerana kerajaan tidak mahu mendedahkan laporan di peringkat kabinet. The fact that after about 2 months the government is still dilly-dally about that report obviously signify that something is not right somewhere. The more you delay it, the more it confirms the suspicion that, to our worst fear, kalau tidak didedahkan kepada rakyat, kita bimbang ada cover up kepada tuduhan-tuduhan itu. Bermula dengan vetting of the candidates, kemudian undi di Parlimen, barulah Perdana Menteri boleh mengangkat untuk perkenan yang di Pertuan Agong.